Okay, Tenet Mac ni dia sangkut dekat ni activation screen, unable to activate the device. Ni masalah dia berkaitan dengan lower board. Customer beritahu sebelum jadi macam ni dia restore phone, bila masuk SIM card dia jadi no network. Okay, kalau check dekat sini pun kita boleh tahu dia hanya pop up data untuk serial number sahaja. Ni kan. Okay, dan kita separate motherboard dia, kita akan test komponen mana yang jadi masalah. Jadi saya dah tukar satu chip. Kemungkinan masalah no service tu disebabkan oleh IC ni, dia dah crack. Lepas kita dah tukar tu, okay, tengok IMEI number pun dah pop up, serial number, MID, IC, CID semua dah keluar lah. Yang ni macam ni kalau kita activation tu dia dah boleh pakai. Wi-Fi pun nampak dia dah connect. Okay. Okay, modem firmware detect modem firmware detect, Bluetooth, Wi-Fi, IMEI 1, IMEI 2. Okay, jadi phone ni tak ada masalah. Nanti kita try bubuh dia punya treble SIM card. Okay, bila kita dah masuk SIM card, boleh function lah SIM card.